Hai korang, morning. Mama Hadis here. Kejap je kan puasa kali ni. Pejam celik dah nak raya. Korang semua dah ready ke persiapan raya? Okey, kali ni Mama share dengan korang menu asam pedas ikan siakap. Junya dulu Mama pun tak pandai masak asam pedas. Sampailah Mama suka sangat mak angkat Mama masak asam pedas. Sedap sangat. Dia cakap rahsia untuk buat asam pedas sedap adalah banyakkan bawang. Lepas tu tumis dia sampai kering dan naik bau. Dan jangan sesekali pakai cili kisar yang dah siap blend tu, tapi kita kena buat sendiri. Lepas tu bubuhkan daun kesum, letak sikit kicap untuk bagi dia ada warna. Letakkanlah apa-apa yang korang nampak dekat step-step tu, semuanya Mama ada share. Ikan siakap ni biasanya memang Mama masak ikan siakap asam pedas. Jarang Mama buat masak 3 rasa. Biasanya asam pedas ni sebab Mama suka yang berkuah, dan anak-anak Mama pun of course sukanya. Siap sudah asam pedas ikan siakap.